United States menculik Presiden Venezuela. Sekarang ni apa jadi dekat Venezuela sekarang, Doktor? Dalam dunia sekarang ni, the big ones boleh bully yang the small ones. Kalau dia dah super power ni, dia boleh langgar Libya. Sampai sekarang Libya memang tak boleh bangun sampai sekarang. Dia wouldn't care less, sorry to say lah. Ada pula komen-komen di internet, netizen yang tidak bertanggungjawab kata bila lagi US nak colik PMX. Dalam zaman dunia social media ni, siapa pun boleh cakap. Budak sekolah rendah pun boleh tarik. Orang kata US akan menyerang negara yang produce oil tapi tidak trade menggunakan US dollar. US ni dia ada strategi dia sendiri. Kita tak tahu kenapa dia melemahkan nilai dolar dia. Mungkin dia ada strategi dia dari segi cryptocurrency ke, dari Ethereum ke, saya tak tahu. Kata pasal cukai pendapatan individu yang doktor rasa wajar dinaikkan. Lee Mo Eng yang mencadangkan bahawa dia naikkan pelepasan cukai individu daripada RM9,000 kepada RM12,000 mengikut kos sara hidup. Ada banyak ahli-ahli politik yang mantan mengeluarkan pendapat yang itu boleh dikeluarkan semasa mereka in power, tetapi tidak dikeluarkan selepas out of power. Itulah, kita tak tahu kenapa kan. Hanya dia yang boleh menjawab soalan tu.